Assalamualaikum geng kebun. Limau ni memang banyak nama. Setiap negeri, setiap tempat ada nama yang berlainan. Ada yang panggil limau combi, limau Haji Dolah, limau Bali Australia, limau Tambun, pomelo, limau besar, limau Betawi, limau abung dan banyak lagi nama limau ni. Tak usahlah kita gaduhkan pasal nama sebab memang lain tempat, lain nama untuk limau ni. Kalau kita tanam limau ni memang berbaloi. Dia akan berbuah lebat dan banyak dan tidak bermusim. Pokok ni boleh besar lagi tapi kami suka pruning untuk rendangkan supaya senang nak petik. Pokok-pokok buah yang marsam di kebun saya termasuk markisa, limau kasturi, lemon, limau nipis dan limau purut tidak diganggu monyet dan kera. Pokok ni tidak diganggu mungkin kerana buahnya masam atau kerana pokok-pokok limau ni ada duri walaupun sedikit. Limau ni walau dah matang tetap berwarna hijau. Saya akan petik bila warnanya dah nampak ada kekuningan sedikit dan saiznya dah sesuai untuk dituai. Bila buah limau Haji Dolah ni dah dipetik, biasanya biarkan 1 malam untuk manisnya turun dan lebih juicy. Kalau ada ruang, jom kita tanam. Alhamdulillah.